Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Permata Wahyu. Selepas kita membincangkan tentang enjin dalaman iaitu niat, ihsan dan hati dalam episod lepas, hari ini kita nak beralih kepada satu manifestasi akhlak yang paling agung dalam Islam. Topik hari ini ialah birrul walidain iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa. Bersama saya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam Aiman. Alhamdulillah. Tajuk hari ini benar-benar menyentuh sanubari. Dalam Islam, selepas hak Allah, hak yang paling besar adalah hak ibu bapa. Kita nak bincang hari ini bagaimana hubungan dengan ibu bapa ini sebenarnya adalah lebuh raya kita ke syurga. Betul Ustaz. Jom kita mulakan dengan hadis pertama yang sangat popular tentang ranking penghormatan. Boleh Ustaz kongsikan maklumat lengkapnya? Baiklah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta berstatus sahih. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku layani dengan baik?" Baginda menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ayahmu." Perhatikan Aiman, hadis menerangkan orang yang paling utama yang perlu setiap kita berbakti adalah ibu dan kemudian baru ayah. Bukan kawan-kawan, bukan adik-beradik atau orang lain, tetapi ibu dan ayah adalah yang paling utama. Kadang-kadang kita dapati remaja sungguh cepat dan mudah buat baik pada kawan-kawan, sanggup buat apa sahaja untuk kawan-kawan, tetapi lupa atau lalai, malah kadang-kadang enggan untuk berbuat baik pada ibu atau ayah. Sikap ini adalah salah dan tak selari dengan ajaran Islam. Buat baik itu bagus, tapi jangan lupa siapa sepatutnya yang perlu diberi keutamaan. Seterusnya Aiman, kenapa ibu disebut 3 kali? Para ulama' menjelaskan ini kerana ibu memikul 3 bebanan besar yang tidak dapat dikongsi oleh ayah. Ini termasuk mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa, dan menyusukan dengan penuh keletihan dan membesarkan anak. Bagaimana nak buat baik pada ibu ayah? Amat mudah sekali. Kerja rumah kan banyak. Basuh baju, sidai baju, menyapu rumah, basuh pinggan mangkuk, memasak, kemas rumah dan macam-macam lagi. Tak ada alasan untuk kata tak tahu macam mana nak bantu. Ingat, setiap bantuan yang kita beri, Allah akan catat sebagai pahala. Dan setiap pahala akan mendapat ganjaran berlipat kali ganda. Bagi yang dah bekerja berbakti kepada ibu bapa hari ini bukan sekadar memberi wang ringgit. Contoh praktikal yang paling besar ialah memberi masa dan telinga. Ramai anak-anak sekarang bila balik kampung, tangan mereka pegang telefon. Ibu sedang bercakap di depan tapi mata anak pada skrin. Itu bukan fine treatment atau ihsan. Contoh lain, apabila ibu bapa kita sudah tua, mereka cenderung mengulang cerita yang sama berkali-kali. Akhlak yang tinggi ialah kita tetap mendengar dengan minat yang sama seolah-olah itu kali pertama kita mendengarnya. Kita tak memotong cakap mereka dengan berkata, "Mak, dah 10 kali mak cerita benda ni." Kata-kata itu walaupun nampak kecil boleh menguris hati mereka yang sensitif di usia emas. Telinga itu rupanya satu sedekah yang besar buat mereka ya Ustaz. Ini sangat berkait dengan hadis kedua tentang kaitan keredaan Allah. Boleh Ustaz huraikan? Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, direkodkan dalam kitab Jami' At-Tirmidhi dan Musnad Ahmad. Statusnya adalah Hasan Sahih mengikut penilaian Imam At-Tirmidhi, manakala Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi mensahihkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Keredaan Allah bergantung pada keredaan kedua ibu bapa dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua ibu bapa." Aiman, ini adalah formula sukses yang ramai anak muda terlepas pandang. Kita sibuk cari keredaan Allah dengan buat solat sunat sampai tengah malam atau pergi umrah berkali-kali, tapi di rumah kita buat mak ayah kita terasa hati. Ustaz nak beri contoh praktikal. Katakanlah anda nak buat satu keputusan besar, contohnya nak tukar kerja atau nak berpindah rumah. Walaupun anda rasa pilihan anda itu betul secara logik, cubalah berbincang dan minta restu mereka. Kadang-kadang, ibu bapa kita mungkin tak faham teknikal kerja kita, tapi keberkatan itu datang bila mereka rasa dihargai dalam membuat keputusan hidup anak mereka. Keredaan itu muncul bila mereka rasa mereka masih penting bagi kita. Pernah tak kita dengar orang kata, "Aku dah usaha macam-macam, tapi bisnes asyik sangkut." Cuba cek balik, bila kali terakhir kita minta mak kita doakan bisnes kita? Bila kali terakhir kita minta maaf ke ayah kita? Jangan-jangan Allah sedang tahan rezeki kita sebab ada satu titik hitam kemurkaan pada hati ibu bapa kita. Sebenarnya Aiman, dalam hal kita hanya perlu jaga hubungan dari segi adab, tanda hormat dan sentiasa berhubung dengan ibu dan ayah.
Ibu dan ayah tidak mengharapkan wang ringgit anak-anak. Mereka hanya mahukan hormat dan kasih sayang. Jadi tiket ke syurga itu sebenarnya ada pada mereka. Tapi Ustaz, ada satu amaran keras tentang dosa besar yang kita perlu ambil serius. Boleh Ustaz kupas hadis keempat? Ya, amaran ini sangat menggetarkan jiwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta berstatus sahih. Baginda bertanya, "Mahukah aku khabarkan dosa-dosa besar yang paling besar?" Baginda bersabda, "Menyekutukan Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa." Aiman, derhaka atau ukuk ini luas maknanya. Ramai ingat derhaka ni kalau kita pukul atau halau mak ayah saja. Tidak. Dalam Al-Quran sebut, cakap pun tak boleh. Contoh praktikal di zaman moden, bahasa badan. Apabila mak ayah minta tolong belikan barang, mulut kita kata ya, tapi muka kita berkerut atau kita letak barang tu atas meja dengan kasar. Itu sudah masuk dalam bab menyakiti hati. Satu lagi isu yang makin tular ialah pengabaian emosi. Kita hantar mereka ke rumah kebajikan atau kita biarkan mereka tinggal sendirian di kampung sedangkan kita mampu jaga. Kita cuma hantar duit tapi setahun sekali pun susah nak balik melawat. Kita biarkan mereka rasa sunyi. Kesepian itu lebih menyakitkan daripada kelaparan bagi orang tua. Ingatlah, dosa derhaka ini Allah akan tunjukkan cash atau tunai di dunia lagi. Kalau kita buat mak ayah kita menangis hari ini, bersedialah satu hari nanti anak-anak kita pula akan buat kita menangis dengan cara yang sama. Nauzubillah. Maknanya kita kena taat pada ibu dan bapa setiap masa. Betul tak Ustaz? Betul Aiman. Tapi Aiman, walaupun kita diperintah untuk taat pada ibu bapa, tidaklah pula bermaksud kita taat secara sebarangan dan melampau. Walaupun kita perlu penuhi hak ibu dan ayah, kita sendiri masih perlu jaga hak sendiri, hak orang lain dan hak Allah. Kita masih perlu berlaku adil, iaitu jangan kerana ketaatan kepada ibu bapa menyebabkan kita menzalimi hak orang lain atau hak Allah. Nampak tak bagaimana Islam mengutamakan keseimbangan? Aiman, derhaka atau ukuk ini luas maknanya. Ramai ingat derhaka ni kalau kita pukul atau halau mak ayah saja. Tidak. Dalam Al-Quran sebut, cakap pun tak boleh. Contoh praktikal di zaman moden, bahasa badan. Apabila mak ayah minta tolong belikan barang, mulut kita kata ya, tapi muka kita berkerut. Atau kita letak barang tu atas meja dengan kasar. Itu sudah masuk dalam bab menyakiti hati. Satu lagi isu yang makin tular ialah pengabaian emosi. Kita hantar mereka ke rumah kebajikan atau kita biarkan mereka tinggal sendirian di kampung sedangkan kita mampu jaga. Kita cuma hantar duit tapi setahun sekali pun susah nak balik melawat. Kita biarkan mereka rasa sunyi. Kesepian itu lebih menyakitkan daripada kelaparan bagi orang tua. Ingatlah, dosa derhaka ini Allah akan tunjukkan cash atau tunai di dunia lagi. Kalau kita buat mak ayah kita menangis hari ini, bersedialah satu hari nanti anak-anak kita pula akan buat kita menangis dengan cara yang sama. Ustaz, sebut pasal bakti ni, ada tak kisah yang boleh dijadikan contoh dan teladan anak-anak zaman sekarang? Ada Aiman, kisah Uwais Al-Qarni yang mana pengajarannya ialah bakti tanpa syarat. Uwais tak tunggu ada duit banyak baru nak bawa mak dia haji. Dia tak kata, "Mak, tunggulah saya kumpul duit beli unta dulu." Dia gunakan apa yang dia ada, iaitu kekuatan fizikalnya. Dalam kisah Uwais, dia sanggup berlatih dukung anak lembu berbulan-bulan semata-mata nak biasakan otot dan bina kekuatan. Sehingga tiba masanya, Uwais telah mendukung ibunya tempuhi perjalanan jauh untuk menunaikan hasrat ibunya yang ingin menunaikan haji. Dalam konteks kita sekarang, pengorbanan mungkin bukan dukung mak ayah jalan kaki ke Mekah, tapi sanggupkah kita mendukung urusan harian mereka? Contohnya, sanggup tak kita ambil cuti kerja semata-mata nak temankan mak ayah pergi check up hospital yang membosankan dan menunggu berjam-jam? Sanggup tak kita dukung emosi mereka bila mereka makin sensitif dan mudah marah sebab faktor usia? Sejauh mana kita berlatih sabar menghadapi kerenah mak ayah kita? Uwais membuktikan bahawa martabat ahli syurga itu bukan saja dicapai dengan sejadah, tapi dengan keringat dan kesabaran menjaga ibu. Istimewanya Uwais ini sehingga Rasulullah SAW pernah sebut mengenainya. Hadis yang diriwayatkan oleh Usair bin Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Dia memiliki seorang ibu dan dia berbakti kepadanya. Dia mempunyai penyakit kulit, lalu dia berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah kabulkan. Jika kamu bertemu dengannya, mintalah dia beristighfar untuk kamu. Setelah baginda wafat, Umar ada mencari beliau pada salah satu musim haji. Apabila Umar bertemu beliau, segera Umar meminta beliau mendoakan keampunan baginya. Uwais terkejut dan berkata, "Saya orang biasa, bagaimana mungkin saya mendoakan pemimpin kaum muslimin?" Namun atas permintaan mereka, Uwais pun berdoa. Setelah itu, Uwais segera menghilangkan diri kerana tidak mahu dikenali. Deep sungguh Ustaz. Akhir sekali Ustaz,
Bagi mereka yang dah kehilangan ibu bapa, peluang masih ada kan? Jom kita kupas hadis seterusnya. Betul Aiman. Hadis riwayat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud Sahih Hasan menyebut bahawa bakti diteruskan dengan doa, istighfar dan memuliakan rakan-rakan mereka. Huraiannya begini. Ibu bapa kita di alam barzah sangat menantikan hadiah daripada anak-anak. Contoh praktikal. Setiap kali lepas solat, adakah kita doakan mereka dengan penuh perasaan? Satu lagi cara yang hebat ialah menyambung silaturahim. Katakanlah ayah kita ada seorang kawan baik di kampung. Selepas ayah kita tiada, kita pergilah ziarah pakcik tu. Bawalah buah tangan sedikit. Bila kawan ayah kita tu gembira, roh ayah kita di sana juga turut gembira melihat anaknya memuliakan sahabatnya. Begitu juga dengan bersedekah. Contoh, Ya Allah, aku sedekah RM50 untuk masjid ini. Kau sampaikanlah pahalanya kepada arwah ibuku. Ini adalah bakti remote control. Kita di dunia, mereka dapat manfaatnya di sana. Jadi tidak ada alasan untuk kata, dah terlambat untuk aku berbakti. Selagi hayat di kandung badan, pintu berbakti sentiasa terbuka. Ustaz, saya nak tanya satu soalan yang agak berat. Kita selalu dengar tentang anak durhaka, tapi kita jarang bincang tentang ibu bapa yang kasar. Hakikatnya, ada kawan-kawan kita yang diuji dengan mak ayah yang sangat baran, suka memaki hamun, malah ada yang bertindak zalim secara fizikal atau mental. Bagi mereka yang jiwanya luka ini, adakah mereka masih wajib berbakti? Dan sampai mana batas kesabaran mereka, Ustaz? Aiman, ini adalah ujian yang sangat besar. Ustaz nak beritahu kawan-kawan di luar sana yang sedang melalui situasi ini. Allah nampak setiap titisan air mata dan kesakitan kalian. Islam adalah agama yang adil. Ia tidak menghalalkan kezaliman walaupun ia datang daripada ibu bapa sendiri. Mari kita lihat panduan daripada surah Luqman ayat 15. Dan jika mereka berdua mendesakmu untuk mempersekutukan aku, syirik, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Namun bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, ma'ruf. Ayat ini adalah standard emas dalam Islam. Bayangkan, jika mak ayah ajak buat dosa paling besar iaitu syirik pun, Allah kata jangan taat. Tetapi Allah tetap pesan, tetaplah bergaul dengan cara yang baik, ma'ruf. Kita tidak wajib taat kepada arahan yang zalim atau membawa kepada maksiat. Jika mereka menyuruh kita berhenti solat atau menyuruh kita buat benda haram, kita berhak malah wajib menolak. Tetapi cara kita menolak itu mestilah tetap dengan adab, ma'ruf. Jangan memaki balik, jangan menghina. Berikut adalah beberapa cara kita berhadapan dengan ibu bapa yang kasar atau zalim. 1. Menjadi shock absorber. Bila mereka marah atau maki tanpa sebab, boleh pilih untuk diam dan beredar. Jangan menjawab dalam keadaan marah. Diam anda itu adalah kemenangan di sisi Allah. Kalaupun ingin menjawab balik kerana anda di pihak yang benar atau tidak bersalah, jawablah dengan penuh tanda hormat dan jangan pula meninggikan suara. Jika ibu atau yang sedang begitu marah, mungkin lebih baik diam sahaja dan tunggu kemarahan mereka reda sebelum memberi maklum balas. 2. Cari perlindungan dan bantuan. Islam tidak menyuruh anda membiarkan diri diseksa. Jika kezaliman itu melibatkan kecederaan fizikal yang membahayakan nyawa, anda berhak mencari bantuan daripada orang dewasa yang dipercayai, pada pakcik, guru atau kaunselor. Menyelamatkan nyawa dan akal adalah sebahagian daripada tujuan syarak. 3. Doa sebagai senjata. Doa anak yang dizalimi oleh ibu bapanya sangat luar biasa. Doakanlah hidayah untuk mereka. Kadangkala kelembutan kita yang konsisten itulah yang akhirnya melunakkan hati mereka yang keras. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Penjelasan Ustaz benar-benar membuka ruang untuk kita bermuhasabah. Ustaz, silakan rumusan dan key takeaways kita. Baiklah Haiman. Mesej utama kita hari ini. Layanilah ibu bapa dengan ihsan yang paling tinggi. Berikan mereka telinga, kudrat dan masa, bukan sekadar wang ringgit. Jangan biarkan mereka merasa sunyi dalam keramaian anak cucu. Cari keredaan Allah pada mereka. Sebelum buat kerja besar, minta doa mereka. Keredaan mereka adalah magnet rezeki yang paling kuat. Waspada dengan bibit derhaka. Jaga bahasa badan dan nada suara. Ingat, satu keluhan boleh mengundang kemurkaan Allah. Bakti tidak pernah mati. Teruskan mengirim hadiah doa dan memuliakan kenalan mereka walaupun mereka sudah tiada. Rebutlah peluang berbakti selagi ibu dan ayah masih hidup. Terima kasih Ustaz. Para pendengar, ambillah peluang ini. Baliklah kalau mereka masih ada, peluklah mereka. Kalau jauh, telefonlah sekarang. Kalau mereka dah tiada, tadahlah tangan buat mereka. Terus setia bersama kami dalam Permata Wahyu. Saya Aiman dan Ustaz mengundur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.